Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq bin Abu Qasim. Saya seorang usahawan dalam Perda Cemplak Barat. Telah bertapak di sini bermula pada tahun 2012 waktu operasi 5 petang hingga 12 malam. Kami adalah mi Bandung, iaitu resipi turun-temurun keluarga saya dari mak saya. Cabaran cabaran tentulah ada kan. Nama berniaga kan mesti ada cabaran dia. Antara cabaran yang saya hadapi, kami pernah satu hari tu berniaga, tak ada orang, bukan tak ada orang lah, ada seorang dua je pelanggan yang datang. Kalau nak kata rasa sedih tu, memang sedih lah sampai kita orang tak dapat nak bayar gaji pekerja, tak dapat nak belanja barang kami untuk hari seterusnya. Banyak lagi lah cabaran. Titik perubahan semuanya berubah lah, alhamdulillah. Kami datang ke Nadi untuk minta bantuan dan pendapat dari mereka macam mana untuk terus majukan kedai kami. Jadi pelbagai cara lah kita orang. Saya join kelas usahawan Nadi, lepas tu saya dan abang saya mulakan plan macam mana kami nak naikkan balik. Kami start atur strategi buat menu baru, penambahan menu baru dengan bantuan Nadi, belajar kira untung rugi untuk bina balik dekat saya. Kita start dari bawah balik lah, senang cerita, untuk pulihkan semula. Kita proses balik semula A to Z, tapi dengan perlahan-lahan dan juga sokongan daripada Nadi. Impian saya kan, impian saya adalah nak sebarkan dan luaskan kedai makan saya supaya menjadi tumpuan orang ramai, dan kalau boleh lepas ni saya bercita-cita untuk pasarkan Bela Seni Bandung mak saya ke serata tempat lah, bagi semua orang tahu yang resepi saya ni, resepi mak saya ni sedap. Sebab tu jadi tumpuan orang.